Selamat datang ke video tentang penyediaan soal selidik untuk kajian kuantitatif. Video ini akan membimbing anda memahami asas pembinaan instrumen yang sah, boleh dipercayai dan sistematik bagi memastikan pengumpulan serta analisis data yang berkualiti. Soal selidik ialah instrumen pengumpulan data yang digunakan secara sistematik. Instrumen ini membolehkan penyelidik mengumpulkan maklumat daripada ramai responden dengan cepat. Soal selidik penting untuk mengukur pengetahuan, sikap dan persepsi serta membantu menukarkan data mentah kepada dapatan statistik yang berguna. Pembinaan soal selidik memerlukan perancangan yang jelas. Mulakan dengan menetapkan objektif kajian dan hipotesis. Kenal pasti konstruk, bina definisi konseptual dan operasional, pilih atau adaptasi item yang sesuai, kemudian tentukan skala pengukuran yang tepat. Ketika membina item, pastikan setiap konsep ditakrifkan dengan jelas. Anda boleh menghasilkan item baharu atau mengadaptasi item sedia ada asalkan sesuai dengan konteks kajian semasa. Dapatkan kebenaran untuk menggunakan instrumen berhak cipta dan lakukan proses terjemahan dengan teliti. Soal selidik yang tersusun baik merangkumi pengenalan, persetujuan responden, arahan yang jelas, soalan demografi dan item utama kajian. Susun soalan secara logik, bermula daripada soalan mudah kepada soalan yang lebih khusus, manakala topik sensitif diletakkan pada bahagian akhir. Pilih format soalan yang sesuai, seperti skala Likert, susunan pangkat atau pilihan jawapan. Gunakan format yang konsisten bagi konstruk yang serupa, supaya responden tidak keliru. Skala Likert 5 mara ialah antara format yang paling lazim digunakan. Tulis item berkualiti dengan menggunakan bahasa yang mudah dan ringkas. Tumpukan hanya satu idea bagi setiap item dan sesuaikan tahap bahasa dengan responden sasaran. Elakkan kelemahan lazim seperti soalan yang menggabungkan dua perkara, ayat yang rumit atau bahasa yang mempengaruhi jawapan. Untuk memastikan kesahan instrumen, semak kesahan muka dan kesahan kandungan. Proses ini lazimnya melibatkan penilaian oleh pakar bidang. Teliti penggunaan bahasa dan kesesuaian setiap item supaya instrumen benar-benar mengukur perkara yang ingin dikaji. Sebelum menjalankan kajian sebenar, laksanakan kajian rintis. Langkah ini membantu mengenal pasti item yang mengelirukan, tempoh menjawab dan masalah teknikal. Nilai kebolehpercayaan menggunakan Alpha Cronbach dengan sasaran 0.70 atau lebih. Kemudian perbaik item mengikut keperluan. Kesimpulannya, soal selidik berkualiti dibina berasaskan objektif yang jelas, struktur yang sesuai dan kandungan yang telah disahkan. Dengan mematuhi etika penyelidikan serta menguji instrumen terlebih dahulu, anda dapat memperoleh data yang tepat dan boleh dipercayai untuk kajian kuantitatif.